duduk tu dia lama, dia nak rasa apa dia letak dalam lauk kan. Itu yang kita nak. Dia datang tu, dia makan kat rumah kita tu, dia macam dia termenung tau. Dia rasa apa dia letak dalam lauk dia sedap betul. Balik tak pernah rasa orang masak macam tu. Itu yang kita nak. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi lauk lemak Betawi. Panaskan minyak di kuali, kita akan tumis serai dan daun salam. Okey, kita tumis sampai dia mengeluarkan bau serai dengan bau daun salam. Dah keluar bau serai tu, baru puan masukkan bawang yang kita mayang. Sementara tu kita nak blend. Kita nak blend bawang besar, bawang putih, halia, buah keras dan juga cili padi. Kita blend dengan sedikit air. Okey. Saya punya bawang dah mula nak coklat. Okey, kita nak masukkan yang kita dah pisah ni tadi. Bawang besar, bawang putih, halia, buah keras dan juga cili padi. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak. Alright, dia dah garing ni, saya nak masukkan rempah. Saya nak masukkan rempah kari. Saya tak bancuh dengan air. Kalau puan rasa nak bancuh dengan air, silakan. Tapi warnanya akan lain sikit. Rempah ketumbar ataupun ketumbar serbuk. Ini jintan putih. Saya pakai kunyit serbuk dan juga lada putih. Itu kita masuk ya. Okey, dah rata semua, kita baru buka apinya. Kita akan tambahkan air. Sebab rempah kita tadi tidak dibancuh air. Kita takut lama dia duduk dalam minyak panas, dia akan hanyut. So kita cepat-cepat masukkan air. Okey, saya tambah lagi air. 3 kali masuk air kalau kita tumis, ada rempah. Sedap ni bau dia ya. Okey, saya nak masukkan garam. Kak Zaidah sekarang ni masak 2 ekor ya. Saya masukkan air limau dulu ya. Air limau you kena rasa. Letak sikit dulu. Letak sikit. Saya pakai air limau. Masam ni datang dari air limau. Kita kecilkan api. Saya nak masukkan ayam semua. Ayam ni saya dah goreng garam dan kunyit, tak garing tapi masak. Kita balik-balikkan. Kalau katalah puan nak guna ayam mentah ya, nak goreng ayam mentah, masuk ayam sekarang macam saya masuk ni. Tetapi kalau saya tak payah tunggu ayam tu tukar color, tukar bentuk. Sebab ayam ni dah memang tak boleh tukar dah bentuk dia. Kalau ayam mentah, puan masuk dulu, balik-balik sampai ayam tu keluarkan air. Okey, kita balik-balik sekejap. Sekarang saya nak masuk santan ya. Okey, kita nak masukkan susu cair. Okey, kita balik-balik. Saya tambah air. Masukkan buah tomato ya dalam lauk kita. Lauk kita dah mendidih sekarang ni. Kita dah nak sedikit bau tomato dan sedikit masam lagi tomato. Alhamdulillah dah pun masak lauk kita. Lauk kita hari ni ya. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu lauk lemak Betawi buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.